Alright, aku baru balik daripada Japan dan inilah kasut yang customer order daripada aku. Ni salah satu kasutnya lah. This is a Mizuno Alpha 3 Japan. Warna Unity Sky yang warna biru. Cantik warna ni. Cantik warna ni. So this is the first time aku pegang Alpha 3. Aku ada Alpha 2 and aku really happy dengan kasut tu. Now dia dah keluarkan version baru Alpha 3. Okay. Tak banyak sangat perbezaan yang ketara. Ada a few changes here and there. Tapi aku tunjuklah yang paling obvious ialah dia punya kelembutan dia. Okay, so dulu dia pakai macam synthetic mesh base. Siap ada some tu ada rasa macam texture sikit, ketulan-ketulan sikit. This one dia dah completely tukar from Alpha 1 dengan Alpha 2. Dia dah pakai engineered knit fit. So dia lembut lagi lah ni. Sebab ada orang kata yang nombor 2 punya tu stiff sikit apa dia. So yang ni dia dah tukar. And then another thing yang aku perasan kat sini obvious ialah dia punya one piece construction. Nampak ni. Dah tak ada lah U-tron tang. Dah tak ada lidah dah kat sini. Dia memang ganti fitting macam Mercurial lah. Dia dah one piece construction. Dah tak boleh adjust dah tengah ni. So dia knitted material lah. Apa tu Japan kat sini maksudnya made in Japan lah kan. Seterusnya dalam dia. Dalam dia kalau dulu Alpha 2 kan semua ni ialah zero glide. Zero glide tu ialah material yang very grip lah untuk Mizuno kan. Very grip punya material. Semualah. And now sebabkan dia dah tukar kepada one piece construction, dia punya lidah dah bergabung dengan the whole boot. Aku rasa that is why dia decide untuk tukar zero glide ni kepada suede ni. Sebab kalau tak lagi susah kau nak masuk kasut tu. Sebab aku nak masuk dalam Alpha 2 pun aku kena buka ni betul-betul luas. Dan baru aku boleh masuk dalam Alpha 2 kaki aku lah. So kalau Alpha 3 kalau buat tu bapak lagi susah nak masuk ni. So aku rasa that is why dia ganti dengan suede ni. Sedang kau nak masuk kaki korang. And they said that dia lagi more comfortable lah kat sini. Give lagi cushioning kat sini. Zero glide masih ada tetapi dekat bahagian dalam tu yang hitam sikit. Bahagian dalam dekat aku tak sure dekat bahagian tapak ni. Aku rasa tak ada sangat kot tapak ni. Dulu tapak ni ada. So aku rasa dekat bahagian dalam sajalah. So dia nak bagi lockdown dekat depan ni. And then dia punya insole dia dah ganti dengan Mizuno Energy XP. So ada more cushioning kat sini. Seperti kalau kau nak berlari kan memang boleh terasa empuknya. And Carvo punya insert masih ada lagi kat dalam ni. Masih ada lagi. Kena cabut dia punya insole dia lah. Kalau kau nak tunjuk, malah nak cabut semua kan. Tapi adalah Carvo insert kat dalam tu. Masih sama lagi. So kebanyakannya masih sama. Especially tapak ni masih sama. So what do you guys think about Mizuno Alpha 3 Japan?